Ini adalah kit yang dipopularkan dekat dalam siri animasi Let's and Go. Tak lain tak bukan iaitu kit Proto Saber Evolution. Dan dekat tangan saya sekarang ni adalah daripada variasi premium yang didatangkan dengan AR chassis. Dekat sisi samping tepi kita dapat lihat ada nama dia Proto Saber Evolution Premium. Dan ianya daripada siri Fully Cult Mini 4WD series. Item number 19448 dari T-Price pada harga RM1,100. Macam biasa, yang mana item number start dengan nombor 1 menandakan ini adalah kit yang regular print sahaja. Jadi tak perlulah risau daripada ianya kehabisan daripada pasaran. Dan dekat sebelah bawah kotak ada gambar AR chassis yang telah pun siap terpasang. Dan dekat sisi samping lagi satu pula ada senarai item-item yang kita akan dapatkan dekat dalam kotak ini. Kit ini dihasilkan sejak tahun 2016 Tamiya dan ianya made in Japan. Kepada siapa yang teringin nak tengok video unboxing penuh, anda boleh cari video pada playlist kat bawah. Dan kepada siapa yang terus nak memiliki kit ini, boleh tekan link Shopee yang saya sertakan pada ruangan sebelah kanan atas video ini.